Assalamualaikum. Nama saya Dr. Asri. Saya merupakan seorang pakar kaunseling. Dan tujuan untuk saya buat video ni bukan nak bercakap sebagai seorang doktor, tapi sebagai salah seorang pejuang yang pernah mengalami masalah mental sejak dari dulu lagi. Dan saya pernah mengalami sakit, iaitu masalah identiti ataupun lebih dikenali sebagai bipolar. Dulu, aku fikir aku jenis. Dunia aku terbalik. Bila malam aku tak tidur, tak perlu rehat sebab ilham datang tak berhenti. Tapi bila pagi menjema, dunia aku menjadi kelam, suram. Kalau serotonin jatuh, lepas tu dopamin naik. Maybe sebab itulah orang boleh kena euforia tiba-tiba. Gila otak manusia ni. Bijak. Dah faham. Betul. Macam tu, itulah orang tiba rasa excited. Bijak. Bagus. Betul. Okey kelas, minggu ni kita akan bincangkan tentang simptom awal gangguan afektif. Baik, saya ada satu soalan. Asri, boleh tak awak terangkan tentang mood dysregulation? Bagaimana ia memberi kesan kepada pemikiran kognitif kita? Asri? Doktor, saya nak jawab. Baik, Atif, tolong jawab. Okay, mood dysregulation ini berpunca ataupun merujuk daripada seseorang yang suka untuk mengawal emosi dalam certain situation. Okey, baik, jawapannya betul. Terima kasih, Atif. Okey kelas, itu saja untuk hari ini. Dah boleh bersurai. Terima kasih. Asri, boleh tak awak jumpa saya sekejap? Asri, ikut saya jom. Kita berborak kejap. Awak okey tak Asri? Saya perasan yang lately ni awak tak sama macam sebelum ni. Awak nampak lain. Kalau awak ada apa-apa masalah, awak ada apa-apa yang awak nak kongsikan dengan saya, awak boleh je beritahu dengan saya. Mungkin saya boleh tolong awak. Macam ni lah Asri. Kalau awak tak rasa selesa nak cakap dengan saya sarankan awak jumpa dengan kawan saya. Kawan saya ni dia seorang pakar psikiatris dan mungkin dia boleh tolong awak. Kalau ada apa-apa, tak beritahu saya, okey? Assalamualaikum Asri. Kamu dah makan? Kesana ibu. Belum lagi ibu. Baru balik kelas ni. Asri, kamu okey ke?
Mak rasa hati mak tak tenang lah teringatkan kamu ni. Ibu, Asri penat, Ibu. Asri penat. Penat sangat, Ibu. Hari ni saya masih di sini. Tapi kisah saya masih lagi belum habis. Dan saya cuma nak awak tahu yang awak tak kesorangan. Kalau awak pernah mengalami masalah sama macam saya, yang awak kena ingat yang awak tak kesorangan dan awak masih ada lagi orang yang boleh membantu awak. Saya faham sebab saya pun pernah berada di tempat yang sama. Dan mungkin lepas ni saya akan cerita lebih banyak lagi. Tapi bukan sekarang. Tapi mungkin kita jumpa nanti. Itu saja daripada saya. Aku pernah hampir hilang diri. Tapi hari ini aku sadar kekuatan sebenar bukan pada tak pernah jatuh, tapi pada keberanian untuk bangun setiap kali kita tersungkur.